Salam. Jangan kau plan benda lain, sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aisyah. Saya sebenarnya jumpa kawan tadi kat sana. Lepas tu macam mana tu kaki saya datang kat sini. Pula. Saya nak jumpa awak ni. Oh, boleh je singgah kejap. Lagipun tak ramai customer hari ni. Tak tahulah kenapa suram je. Tapi macam berita baik untuk saya. Baguslah sebab saya ada benda nak cakap. Okey, kalau macam tu jomlah kita duduk dulu. Duduk. Okey, cakap. Okey juga kalau tak ada orang. Ni, awak suka kuih suji kan? Ni, kuih suji lebaran. Sesuji di hari semasa. Mana awak tahu? Saya punya telinga ni memang sharp ke duduk. Awak cakap sebelum ni memang saya ingat. Warna kegemaran, hobi, makanan, minuman, semua. Saya ingat. Alamak, hebatnya. Bakal kakak ipar saya ni. Bukan biasa-biasa yang awak. Kuih awak tahu. Makanan favourite saya colour lah. Air. Tak nak beritahu orang lagi. Macam mana awak tahu? Ya. Okey. Apa? Panas pula kafe ni tiba-tiba. Ni, saya nak beritahu awak ni. Saya nak beritahu sesuatu tapi awak janji jangan beritahu sesiapa pun termasuklah Fatimah. Janji. Apa dia? Mak saya banyak kali bagi tahu dekat saya yang mak saya tak nak Fatimah ada mana-mana hubungan dengan lelaki melainkan saya kahwin dulu. Begitu. Yang mami saya ni dia tak nak langkah bendul, orang cakap. No. Aduh, mak tak boleh langkah bendul pula. Habis tu kena cari boyfriend lah. Cari boyfriend. Saya ada kawan, saya boleh kenalkan. Saya semua semua kulit tenten. Mana? Saya high taste. Saya ni memang kuat memilih sikit. Saya mesti yang berakhlak, beriman, putih, tinggi, romantik, pakai topi chef, pandai masak, semua macam awak. Macam awak. Manalah kakak aku ni? Dah berjam-jam macam ni, takkan dah lama kot minta bagi nasihat macam tu. La la.